your name. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan main game Fish. Game Fish ni kita kena tangkap ikan. Kadang-kadang kita akan dapat ikan yang besar. Kadang-kadang kita akan dapat ikan kecil. Tapi ikan tu legend. Okay. Jadi kalau lah korang sila komen je. Korang boleh ajar tak macam mana saya nak main kita Fish ni. Game Fish ni saya tak pandai sangat. Saya baru level 3. Dan korang tolong ajar saya lah. Okay. Ni ada kapal. Ada penjual kulit. Ni ada kapal juga. Tapi ni kapal apa? Aish. Okay. Kita memancing dahulu. Kita kena dapat yang hebat-hebat. Siapa yang nak join game boleh join. Siapa naik nama saya pun boleh add. Tapi siapa naik nama saya, korang kena komen lah kat video saya. Korang kena check lah kat komen. Okay. Kita let. Okay, kita dapat ikan. Anda melakukan benar. Okay, kita dapat ikan ajaib. Sniper red. Atau kata sniper merah lah. Okay. Korang, saya nak ikan legend. Jadi kalau korang nak tengok saya dapat ikan legend, korang kena like video saya. Satu like akan masuk dengan satu ikan yang besar, ikan legend. Jadi korang kena like. Kalau korang tak like, jadi saya nak dapat ikan legend. Okay. Jom kita start balik. Mancing ikan. Pang. Sempurna. Mana dia punya tu? Kok hilang? Ui. Iya. Nama. Cia. Ada orang lah. Assalamualaikum. Tumpang ya. Wow. Sedap ni. Kalau mancing kat sini. Kan best. Tapi ni kapal siapa Up. Ya. Okay. Jadi adakah korang like ni akan berguna? Dan korang kena like. Dapat ikan apa? Dan dapat ikan yang agak lemah. Tapi tak apa. Janji korang nak like video saya. Alamak. Kita sudah mula bergerak ke mana ni? Kita main naik je kapal orang. Tak kat apa pula. Goncang. Dapat ikan besar. Rasanya kalau kita punya perjalanan lagi jauh, rasanya memang lagi susah untuk dapat ikan. Okay. Dapat makrel. Berat dia sangat berat lah. Ui. Kita mana tak tahu ni. Ketiga ni. Siapa yang bawa lagi pun? Ini orang yang bawa, nama dia. Tu tingkat dia 308. 4. Kita baru 4. Okay. Kita sekurang-kurangnya kena 5 ni. Jadi kita sampai level kita 5 lah. Lepas tu kita dapat kapal. Tu kita boleh lah jalan-jalan, cari makan. Cari duit. Bukan cari makan. Okay. Kita dapat kod dengan berat dia yang 9 kg tu. Terlalu berat je. Okay, korang boleh tak korang belajar cara nak main ni? Okay, korang komen lah. Kalau tempat dia lagi jauh, adakah ikan dia akan lagi semakin berat? Saya pakai pemancing yang lemah jugalah. Kita dapat 21 kg. Saya bersyukur tu.
Kita kat mana ni? Kita dekat bajak laut misteri. Tak apa. Kita hanya perlu duduk di sini saja. Relax je. Oh. Kita hanya mancing ikan saja. Hello. Oh. Mancing ikan dulu. Kita kena pergi kat Pulau Saston untuk menamatkan misi Tuhan. Korang boleh komen tak? Korang punya token dah berapa? Saya bawa 3. Kalau dapat token dekat sini, saya masuk token yang keempat. Okey. Mancingkan. Ya. Tenang. Ikan besar. Bapak lemah. Okey, kita ada singgah dulu. Ya. Uish, masuk dah. Oh, dah malam lah. Ini bukan ada home ke tadi. Bakon. Macam mana bakon dapat ikan hebat? Siapa yang baik, bolehlah korang bagi ikan-ikan yang sangat hebat. Siapa nak bagi ikan, silakanlah. Pagi yang baru telah tiba. Selesai start, korang jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada orang lain. Jadi kalau mencecah 100 subscriber. Okey. Kita dapat benang ajaib yang tak ajaib langsung. Dan orang tu kat mana? Okey, tingkat 5, yes. Kita dah tingkat 5. Mari kita ada bajak laut misteri. Saya ingin lihat kapal saya. Lihatlah cuy, saya ni orang kaya mah. Hidupkan kapal rakit. Kita kena bersyukur lah baik. Duduk. Gimana jalan? Nak jalan Jalan macam mana? Jalan macam mana? Jalan. Tak ada guna beli. Jalan. Tak ada guna juga. Jalan. Ni boleh. Kayu sampai. Kita pergi ke bajak laut misteri lah. Misteri. Uish, dah gelap. Uish. Kita kena ingat tak mana pulau Saston. Pantai yang ditinggalkan. Mengerikan. Assalamualaikum bajak laut, atau dikenali sebagai Lanun. Turun. Kamu kena turun. Aduh. Turun. Turun lah yang tau. Betul lah ni. Inilah kita pergi kat kita pergi dekat tempat yang kita wujud, iaitu Musewut. Kita akan pergi ke kampung tempat pertama yang kita pergi. Jadi tu tak payah biarkan pergi. Jom kita balik semula. Kita jalan. Korang nak saya bagi apa lagi korang kena komen je. Kalau korang tak komen je, saya nak main game tu lagi. Tu ada kayu mus. Dan ini saya katakan, lautan pantai yang terlupakan. Kasihan.
Tu Pulau Batu Matahari. Okay, kita pergi target dekat Pulau Batu Matahari dulu. Kita selesaikan misi tahan dulu. Sambil tangkap ikan Kita boleh ikan-ikan yang besar-besar. Macam apa-apa je lah. Korang kena tunggu Sebab saya punya kapal yang tak besar sangat. Jadi jomlah kita teleport je. Apa pun yang terjadi, nak pergi ke Pulau Sunstone tu atau Pulau Batu Matahari tu amat jauh. Penat jugalah. Dari tadi lagi jalan sampai ke sini. Demi apa tak naik ni? Oh, sini. Ya. Okay, jom kita cari anak. Mana anak? Anak kat mana weh? Anak adakah di atas? Dah sampai dekat sini tapi tak tahu dia ada kat mana. Apalah nasib aku. Tak rasa tak boleh ni. Aduhai. Kita ada mana? Di atas tu ada. Okay, jom kita check. Senang sikit lalu ni. Tak ingat saya yang dekat video saya tengok tu dekat atas ni kot. Alamak. Alahai, kat sini ke? Tu kelinci Itu anak. Arnabun. Arnab. Let's go Arnab. Hai kawan. Apa yang anda ada sesuatu saja. Yes. Ui. Wow. Token geng. Jadilah acara keberuntungan. Jadilah yang pertama dan satu-satunya untuk mengilang hadiah. Okey. Jom kita teleport. Dah sampai. Seseorang. Okey. Jom. Bicara. Oh, saya tidak rasakan benda kata saya dia. Kau sudah mengerti bukan betul seperti tadi pun. Fayad. Pasal Fayad. Yes, kita telah menerima rencana. Dan sampai situ saja. Okay, sabar. Kita tak habis lagi. Jom kita pergi dekat game tahan pula. Okay, kita boleh tengok yang token kita dah. Aduh, balik. Okay, kita boleh tengok yang token kita dah. Aduh, hai. Token kita dah 4. Yeay. Sudah 4. Tinggal lagi 3 lagi token. Dan korang komen kita nak main game apa lagi untuk token yang seterusnya. Dan so itu saja video saya hari ini. Dan korang jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Terima kasih yang telah like video ini dan subscribe. Disebabkan korang like, saya punya ikan sudah semakin banyak. Dan sampai situ saja video saya. Dan assalamualaikum. Bye.